Okey guys. Ini kerja kita guys. Ini hari kita pergi belajar mendayung guys. Selalunya kita naik bot. Ini kali kita naik perahu guys. Oh, boleh nih guys. Kita ikut orang lumbak kayak nanti. Hello guys, bertemu lagi kita hari ini guys. Okay guys, so hari ini kita sambung lagi kita punya misi guys ya, iaitu misi mencari strike. Okay guys, so tadi saya datang dengan menggunakan ni guys. So saya dayung sendirilah guys dari sana, sebab Udin dia bot engine dia semua orang dah sewa hari ni tadi. So cuma ini saya yang available, so kita gunakan ni lah. Tak apa, this is part of exercise lah. Sambil-sambil tu kita exercise. Okay guys, so tanpa membuang masa guys, jom kita lanjut terus dengan kita punya aktiviti. Semoga ada manis-manis hari ini nanti guys. Let's go, lanjut terus. Okay guys, keadaan laut hari ini ada sedikit naik ombak dia, sedikit lah, tapi ini masih okey lagi lah. Dan angin pun ada sedikit naik. So air laut pun ada sedikit pasang, tetapi yang penting air dia masih jernih lah guys. Masih jernih air dia. Okay, jom kita lanjut terus. Let's go. Ui, strike. Walau, terapuk terpelanting dia guys. Oh, terapuk yang semalam ni sama macam terapuk yang semalam tu guys. Aduh, kita tak on camera tadi guys masa dia strike. So akhirnya kita strike guys. Dah petang-petang baru dia nak strike. Dari tadi saya mancing, casting, langsung tak ada strike. Petang ni baru dia ada strike. Okay guys, ni ikan kerapuk garis biru, blue line. Okay guys, jom kita continue lagi. Let's go. Strike. Strike guys. Okay. Kerapu lagi. Ayah. Kerapu lagi. Okay, strike kedua petang ni guys.
Okay guys, ni strike 2 kita petang ni. Kecil guys. Kecil, kita release je lah guys. Kita release je lah. Oh, strike. Okay, strike lagi guys. Teraput lagi kali. Oh, ho, ho, ho. Wah, teraput lagi. Okay lah, tak ada size sikit. Okay, tak ada size sikit. Okay, ini kita boleh kutip lah guys. Okay guys, ini dia. Keraput garis biru lagi guys. Ayah, pancing ni. Tadadadadang. Okay guys, jom continue lagi. Strike guys. Oh yeah. Strike. Keraput lagi. Okay, ini boleh bawa ni. Keraput line biru lagi guys. Keraput lagi guys. Deng deng deng. Okay guys, jom kita continue lagi.
Strike guys. Break. Rapuh lagi. Strike lagi guys. Sedap. Buka. Okay, strike lagi kerapu line biru. Jom lanjut lagi. Strike lagi guys. Alright. Oh, kerapu lagi guys. Semua ikan nikah ke sini nih. Okay guys. So sampai sini saja aktiviti kita memancing untuk hari ini guys. Sekarang ni dah jam 6.30. So hari dah nak gelap lah guys. Tadi saya lupa bawa lampu tuloh. So, takut gelap tak nampak jalan nanti balik. Okay guys, so strike hari ni ada, boleh tahan juga. Cuma tak ada yang saiz besar-besar lah guys. Semua kerapu yang saiz 3 jari macam tu je lah. Okay guys, tak apa, yang penting ada strike guys ya. Okay guys, so sampai sini saja aktiviti kita untuk hari ini. So saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang sudah menonton aktiviti kita kali ini. Dan lagi guys, kepada yang semua sudah menonton, support channel kita ni lagi guys ya, dengan tekan button like, tolong share dan drop komen ke bawah. Dan kepada yang belum subscribe, support channel kita lagi guys dengan tekan button subscribe. Okay guys, semoga kita akan bertemu lagi di episod yang seterusnya di masa akan datang. Alright guys, so kita jumpa lagi. Bye.